الفاتحة. ما شاء الله ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جابك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كاللمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا رب واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهزم وذل لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم
رنحت عذابا تلمان ريح صبا وأضرب العيسى حاد العيس بالنغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dia matilah. Sound tak ada. Tak hidup. Tadi dah hidup. Baik okey, dengar okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita himpun pada petang ini. Pada petang ini ada satu hall sedang berlaku di Singapura, Hall Habib Noh Al-Habasyi. Hall kecil, Hall Habib Noh tu ada dua, hall kecil, hall besar. Nari hall kecil. Hall kecilnya besar, hall besarnya kecil. Why we call hall kecil? Because ini kira just sambutan sahaja. Ramai dari Indonesia, habib-habib semua datang, dan yang tu yang sampai belasan ribu orang datang. Dan pasal sana tempat terhad, maka tahun ini dibikin di Masjid Sultan. Saya tak hadir lah, saya dah hadir masa hall yang kecil pun saya tak hadir, hall yang besar pun saya tak hadir. Bahkan saya bikin hall di Batu Fahad, kita dapat hall Batu Fahad. Dan sedang kita bikin hall Habib Noh, dia mati lagi lah, bateri dah rosak lah. Berkatnya hall Habib Noh ni, sedang saya bikin hall Habib Noh di Batu Pahat tu kan, all this while saya punya immigration, pasport saya ada sedikit masalah, susah nak keluar negeri apa semua. Sekali tengah bikin hall Habib Noh, dapat call from immigration, ya passport clear, alhamdulillah. Dan dengan itu terus kita masuk Singapura, renew my passport, semua apa begitu gini, dan pergi ziarah Rasulullah, pergi umrah dan dapat balik dah, berkat hall Habib Noh. Tengah hall Habib Noh betul, how many years waiting, tak clear, sekarang clear. Dengan now one more, kita minta sama doakan biar saya dapat, saya mohon kerakyatan Malaysia. I like to be Malaysian. One because apa, di samping to make my dakwah work easy, and then apa, senang jaga cucu, she's a Malaysian, but I like this country. Of course Singapore pun kita like lah, negeri kita, tempat lahir kita semua. Tak ada anything against Singapore. Cuma kita suka Malaysia, selesa, comfortable over here. Nice people, nice surrounding, nice environment. Apa ini di Malaysia. Doakan supaya saya punya mohon kerakyatan mudah, jadi tak payah keluar masuk cap pasport, penat dah tua-tua begini ya. Doakan mudah-mudahan mudah ya. Baik, alhamdulillah ini hari Habib Hussein kasih saya few tajuk untuk discuss. Saya pilih tajuk apa, khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengar khutbahnya dulu, itu khutbah Haji Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan pada 9 hari bulan Zulhijjah di Padang Arafah. Masya-Allah, sayup sekali. Jadi kita dengar, ini khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita untuk kita. Kerana dalam khutbah tu Nabi ada sebut, hendaklah yang mendengar sampaikan kepada yang tak mendengar. Kita tak mendengar, tapi kerana mereka menyampaikan, maka sampai kepada kita. Dan ini khutbah yang disampaikan oleh Rasul Allah, yang diutus oleh Allah. Ini khutbah yang disampaikan oleh seorang Nabi yang selepasnya dah tak ada Nabi lagi. Maka only this khutbah, only him saja pegangan kita. Sampai bila-bila, no one else. Kalau zaman dulu orang-orang Bani Israel, dia reject one Nabi, still ada hope, Allah Ta'ala kasih chance and another Nabi would come after that Nabi yang being rejected. But this is one and only Nabi dalam umat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this khutbah come from someone yang Allah Ta'ala sebutkan dia azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat bagi Nabi apa yang kena mengena mengenai diri kita, dan sangat tamak akan kebaikan bagi diri kita. That person talking this, orang yang kalau cakap dengan kita, kalau orang bilang jalan baik-baik ya, hati-hati ya, tapi kita tahu dia menyampah kita nak balik dia suka pun, kita tahu dia bercakap tu bukan sincere. Tapi kalau orang yang sayang kita, orang yang susah nak berpisah dengan kita, betul-betul cakap sama same words, jalan baik-baik ya, hati-hati di jalan. Dia punya cakap tu, kita dengar suara dia je macam kita nak nangis.
Maka kita tahu cakap dia tu dengan penuh harapan, cakap dia tu dengan penuh kasih sayang, ya. Dan ini khutbah daripada seorang yang tak ada orang yang lebih kasih sayang kepada semua makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ini ketua makhluk, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin, dengan sifatnya bil mukminin raufur rahim, dengan sifatnya harisun alaikum. Baginda menuturkan khutbah ini pesanan bagi kita. Dan barang diingat, setiap every single word yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya bukan daripada hawa nafsunya, kecuali semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kita dengarkan khutbahnya, nanti kita komen sepintas lalu tentang apa khutbah Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Ini mukadimah saya pasang. Ini inti khutbahnya sekarang ini yang daripada ditranslatekan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun, agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalanmu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah sungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal saleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu lakukan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kata yang telah aku sampaikan kepadamu. Sungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain yang tidak mendengarnya. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Khutbah penghabisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam khutbah ini menyebutkan banyak perkara, ya. Nabi kalau cakap adalah sangat menyeluruh. Walaupun Nabi sentuh setengah-setengah poin, tetapi di situ adalah mencakupi semua bidang dalam kehidupan kita. Bidang sosial, bidang ekonomi, bidang family,
Bidang segala-galanya Nabi sebut. Dunia sampai ke akhirat Nabi sebut. Kita berpegang dengan khutbah ini, cukup lengkaplah kita dapat pesanan daripada Nabi SAW. Yang pertama, Nabi sebut, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang dah aku katakan. Aku tak tahu sama ada we can meet again next year. Subhanallah, Nabi pada Haji Wida ni jugalah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Islam, orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Orang suka dengar ayat ini, tapi Sayyidina Abu Bakar menangis. Maka orang bertanya, Sayyidina Abu Bakar kena nangis. Dia bilang, apabila job sudah accomplish, sudah sempurna, bermakna yang bawa tugas tu akan diambil balik oleh Allah Ta'ala. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah ayat menjadi khabar bahawasanya tak lama Nabi akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menangis Sayyidina Abu Bakar punya faham. Pasal dia sangat kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka the slightest sign pun dia boleh detect. Iaitu ayat itu orang dengar sebagai ayat kejayaan, tapi dia dengar situ sebagai ayat kesudahan. Sayyidina Abu Bakar, ya. Maka betul, selepas itu inilah haji penghabisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan umat tidak lihat lagi Nabi. Tetapi subhanallah, Nabi senantiasa berada dengan kita. Nabi senantiasa hidup dengan kita. Semangat perjuangan Nabi, ajaran Nabi senantiasa ada. Senantiasa ada. Disuruh dengan teliti kata-kata Nabi ni, ya. Sampaikanlah, 2 kali Nabi sebut pada awal khutbah dan akhir khutbah. Sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini, termasuk kita. Tapi sampai tak pada kita? Sampai kita saksikan bahawa para sahabat dah laksanakan amanah mereka. Dan kita saksikan bahawasanya hari ini salah satu yang menyampaikan tu Habib Hussein kita. Dia pernah dengar khutbah ini, dia pernah accept khutbah ini, dan dia minta saya sampaikan di sini. Maka dia adalah salah satu penyampai khutbah Rasulullah. Sedangkan dia bilang, sampaikan kepada mereka yang datang selepas aku. Salah satu yang receive this khutbah generasi dan generasi, Habib Hussein kita, dia minta saya sampaikan pada petang ni. Maka petang ini kita termasuk orang yang menerima dengan tidak mendengar direct daripada Nabi SAW. Ya. Wahai manusia, bagaimana kamu anggap bulan ini dan kota ini suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang adalah suci. Allah, sebagai amanah yang suci, ya. Baik, kita tahu bulan haji bulan suci, bulan mulia, salah satu pada bulan haram, tak boleh berperang di dalamnya. Pada bulan itu orang pergi ibadat haji, orang menunaikan haji, tak boleh masuk Mekah kecuali pakai ihram, ya. Dan pada bulan itulah orang wukuf di Arafah, bulan suci. Dan kotanya kota suci, Mekah, Madinah, bumi Arafah, bumi yang ada ibadat-ibadat khusus hanya di pada tempatnya saja. Maka jangan kau lupa, di situ ada musimnya, ada tempatnya, dan ada orangnya. Sebab itu ulama-ulama mengatakan yang nama keberkahan, kesucian itu ada pada 3. Tempat, waktu, dan insannya. Sebab itu bulan-bulan yang mulia kabul doa, Ramadan, hari Jumaat, itu waktu. Tempatnya dalam masjid, di sisi Kaabah, di sisi orangnya. Nabi sebut, anggap suci saudara-saudaramu, ya. Jadi sisi orangnya kabul doa, di sisi wali-wali, ziarah makam orang-orang saleh, di sisi makam para anbiya, di situ doa kabul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Nabi jangan lupa, jangan kau sangka ini tempat suci, bulan suci. Insan pun ada yang suci, insan pun semua suci-suci belaka. Bagaimana kamu jaga pantang larang dalam bulan ini, kamu jaga pantang larang dalam tempat ini. Jangan lupa, jangan tak jaga pantang larang dengan insan-insan yang ada di sini, ya. Maka insan-insan semua itu adalah suci, ya. Suci adalah amanah suci daripada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sebutkan, kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Harta macam mana, ya? Of course, kalau kita pinjam orang kena balikkan. Orang mati syahid, segala dosa diampunkan tau. Orang mati syahid, segala dosa diampunkan kecuali hutang. Sorry, kau dah banyak hutang, dah banyak itu sana sini, ambil loan bank, loan kereta, loan apa semua. Habis ustaz, sekarang kereta saya pun dah rosak. Saya masih nak kena bayar ke? Rosak tak rosak tu kau punya pasal. Tapi bayar, kena bayar tetap. Kena bayar tetap, tak boleh tidak. Ambil apa? PTPN? PTPN. Habis begitu dan begini. Pokoknya masa kau ambil tu janjinya apa? Pinjam ke beri? Kau janjinya pinjam. Ijab kabul ketika itu apa? Pinjam. Walau macam mana sekalipun. Tak boleh nak helah.
Walaupun sekalipun. Pinjam tetap namanya pinjam. Nama pinjam, terdapat namanya pinjam itu. Lagi hak apa? Hak orang yang kita tak rasa kita ambil. Apa-apa yang kita makan duit orang. Kalau kita orang atasan, kita cukai staf kita. Diorang tak berhak dan diorang tak boleh nak terlawan. Diorang bayar kepada kita. Diorang bayar kepada kita. Cukai pejabat umpamanya. Cukai pejabat, semua gitu. Dan kita tak berhak untuk ambil. Kena balikkan. Jangan kita rasa, I got the right to collect. I got the right to collect. Who say so? Kalau memang apa-apa yang we got no right to take, even a single cent, we have to return to the rightful owner. Even walau 1 sen sekalipun. Apa sekalipun, hak orang. Termasuk hak orang yang kita tak boleh pakai tu segala toilet paper, segala apa dekat hotel room ke apa, sebanyak-banyaknya diambil, digulung, digumpal, dibikin itu semua tu yang orang kalau masuk hotel macam kemaruk tau. Perakus segala-galanya dibikin sebanyak-banyak tu, menjawab tu semua. Tak kena bayar, tak kena bayar. Memang tak kena bayar, tapi hisap masuk. Dan kalau kau pakai lebih pada had yang biasa, jawablah kau yaumil akhir. Dia disediakan untuk pakai ikut kadar biasanya. Kau mentang-mentang pergi tumpah sikit aja tu, setengah-setengah roll toilet paper kau gasak untuk kesat. Amboi, menjawab semua tu. Semua tu menjawab semua tu. Kita sebutkan ini sebagai daripada sekecil-kecilnya lah dari toilet paper sampailah sebesar-besarnya hak orang asal yang bukan kita punya, kita ambil, bayar. Masuklah kau pergi kedai warung nasi lemak, biasa sambal berapa banyak, mentang-mentang free, sambal tak kena bayarkan. Ambil sambal kosong tak kena bayarkan. Ambil sebanyak-banyaknya, tak habis tolak tepi, bayar. Yaumil akhir jawab, yaumil akhir semua tu. Semua tu hak orang, kena balikkan semua tu. Ini kita sebut yang simple-simple punya contoh lah. Kau kiaskanlah kepada besar-besar punya contoh yang lain-lain semuanya tu. Ya. Orang yang ada involved dengan harta orang lain kena hati-hati. Pengendali harta orang lain, pengkolek harta orang lain, pengagih harta orang lain, hati-hati haknya. Hati-hati dalam pengambilannya dan hati-hati pengagihannya. Hak tuan punya ada menunggu. Tak sampai pada tangan mereka, sampai pada poket engkau, siap yaumil akhir. Ya. Baik. Agak-agak penting tak khutbah ini pada kita sekarang ini? Sangat penting. Sangat penting. Kalau orang selalu amat-amati khutbah ini, tak jadilah perkara-perkara yang berbagai-bagai fitnah kewangan yang kita lihat di berata-rata tempat. Ya. Baik. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu. Di sini fahamnya dua. Bahawasanya kita jangan menyakiti siapa pun kita tak boleh sakiti. Dan di sini mafhumnya kalau kita disakiti itu adalah terbit daripada kita pernah menyakiti orang. Kita tak boleh menyakiti siapa pun kita tak boleh menyakiti. Siapa pun kita tak boleh sakiti supaya mereka tak boleh sakiti kita. Jadi mafhumnya kalau kita disakiti, fahamlah bahawasanya kau pernah menyakiti. Fahamlah bahawasanya kau pernah menyakiti. Maka sedarlah. Di samping kau kena stop daripada orang menyakiti kau, kau kena repent kerana kau pernah menyakiti orang. Yang lain buat, yang lain balas. Yang lain buat, yang lain balas. Sakiti hanya macam mana? Cubit ke? Pukul ke? Sakiti dengan ajak dia bermaksiat sama-sama tu menyakiti dia. Hati-hati. Ajak dia pergi minum arak, kau menyakiti dia. Kau membuat dia dosa pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Nanti orang ajak anak kau minum arak. Na'udzubillah. Kau zina. Kau liwat. Itu semua macam hutang tau. Itu semua tu macam hutang tau. Nampaknya macam pleasure. Actually itu adalah crime. Menyakiti. Na'udzubillah. Nanti anak engkau, cucu engkau orang akan buat ajak bersama. Na'udzubillah min zalik. Menangis bapaknya. Kenapa? Dia tahu ini adalah kesan dosaku. Ini macam hutang tau. Apa engkau buat? Hadis Nabi. Bercermat terhadap wanita orang, nanti orang akan bercermat terhadap wanitamu. Jadi kau ceroboh terhadap wanita orang, orang akan ceroboh terhadap wanitamu. Jadi kalau dari itu semua tu masuk dalam menyakiti. Kita rasa tak ada aku buat pleasure dengan dia. It's not pleasure, it's simply menyakiti. Yang akan terima kesannya, kita akan dapat balik. Kalau bapa berhutang, anak bayar. Kalau tak bapaknya sendiri bayar. Kenapa? Kalau bapaknya sendiri bayar, dia tahu aku pernah buat sedemikian. Tapi kalau anaknya yang bayar, bapaknya lagi feel so hurt sekali. Itu hikmah Allah Ta'ala. Anaknya tak bersalah. Kenapa anaknya pula kena bayar? Anak kena bayar. Bagaimana orang tu pun bapak dia tak salah. Kenapa engkau buat zina dengan anak dia? Sekarang na'udzubillah, anak dia pula begitu. Itu semua masuk dalam menyakiti. Ya.
Menyakiti kita tak rasa, kita rasa menyakiti hanya pukul orang saja, umpat orang sahaja. Termasuk menyakiti ni sekarang orang sekarang mengumpat orang punya dahsyat. Hati-hati terhadap handphone tu ya. Dulu kalau nak jadi orang yang jahat mulut, kena jadi macam maaf cakap lah, makcik kepo. Orang tak sebut pakcik kepo tau, sebab tak nampak pakcik kepo, jarang juga pakcik kepo. Asal petang pergi satu rumah, awak dah dengar. Semua dia kena spread, dia kena penat jalan baru dia boleh spread satu kampung. Tapi kalau sekarang dia tak payah penat, satu aja dia ambil gambar, viralkan, satu dunia diumpat. Orang kenal orang tu ke, orang tak kenal orang tu pun diumpatkan semua. Hati-hati. Orang sekarang kalau hati-hati, umpat orang satu dunia dan umpat satu orang kepada satu dunia. Umpat orang satu dunia. Pahamnya lah, itu umpat. Ini makna Bangla ni memang tak senonoh. Segala Bangla akan tuntut kita yaumil akhir. Mulut kita kan bersenang keluarkan. Ni orang Indon ni, orang Indon. Kalau kau cakap orang Indon, kau sebut Indon apa saja, kau sebut. Yaumil akhir, Pak, pahalanya Pak, saya Indon Pak, saya Indon. Daripada awal mula negeri itu bernama Indon, zaman Presiden Soekarno, sampai the last person yang duduk buat rakyat yang bernama Indon. Selagi belum nama Indon, belum lagi. Zaman-zaman Ibu Kartini, zaman-zaman Pangeran Diponegoro, semua tu zaman-zaman Wali Songo, negeri itu belum bernama Indon. Zaman Presiden Soekarno baru bernama Indon kan. Daripada mula bernama Indon, berapa banyak? 200 million. Yang alive, yang dah meninggal dunia daripada zaman dulu. Pak, pahalanya Pak, pahala Pak. Saya Indon Pak, Bapak umpat saya. Allah, kau dah umpat orang ke? Kau dah umpat orang, satu Indon kau umpat. Yang zaman sekarang pulaknya, umpatnya apa pula? Umpatnya satu orang. Tapi kepada satu dunia. Satu orang, dia pergi hari raya pakai baju apa saja pun, kau ambil gambar, kau bilang, ada ke begini lagi? Yang komen pun satu dunia pun komen. Allah, kan sekarang banyak kan, orang sikit-sikit viralkan. Itu makna kau umpatkan kepada satu dunia tau. Jangan ikut budaya yang begitu. Jangan ikut budaya yang sedemikian itu ya. Memviralkan, sikit-sikit memviralkan. Sikit-sikit tak happy, viralkan sana sini. Kau umpatkan satu orang kepada satu dunia. Menjawab itu semua tu menyakiti orang. Semua tu masuk dalam apa yang Nabi punya cakap ini sekarang ni. Sangat-sangat applicable pada zaman sekarang ini ya. Baik. Ingat, kamu semua akan menemui Tuhan dan dia pasti membuat perhitungan atas segala amalanmu. Rasulullah pesan lagi di sini. All this not because of I have to love him. All this not because he's too good. All this not because I'm pious. All this is not because for my goodness sake. All this not because of my good name. All this because we are all answerable in front of Allah Ta'ala. Jadi ada orang, pedulilah aku. Peduli depan Allah, cuba kau bilang, pedulilah aku. Kenapa kau buat begitu kepada hamba aku? Peduli aku ya Allah. Boleh? Kau hamba dan itu pun hamba Allah. Kau bikin sembarangan, Tuhan dia akan tanya kau. Allah, Tuhan dia akan tanya kau, hati-hati. Jangan sembarangan. Ingat, yang setiap orang yang kita sakiti itu ada Tuhan yang menyayangi dia. Ada Tuhan yang akan mengadili dia. Ada Tuhan yang akan menyempurnakan hak dia. Dengan kita sembarangan dengan orang-orang. Baik. Aku telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mula sekarang. Namun kenapa kau hidupkan sampai hari ini? Riba two way ya. Bukan hanya kau beli riba, ambil riba saja tahu. Awak ambil riba, tak ada, saya bukan ceti, saya bukan along. Tapi orang kita beri riba sewenang-wenang. Ambil loan, besarkan kereta. Ambil loan, besarkan rumah. If you need desperately, tanpa kau ambil loan, kau susah nak beli kereta. Tanpa ambil loan, kau susah nak beli rumah. Dan kau terpaksa ambil loan, kau ambillah. Kau signlah itu riba. Dia punya bunga itu kan ya. Interest nama sekarang. Kau sebutlah sebagai interest ke, wang faedah ke, wang apa ke. Kau pakai nama Arab sekalipun. Sekarang orang nak menghalalkan dia pakai nama Arab. Terus nampak macam halal pasal nama Arab saja. Apalah kau namakan sekalipun, haram tetap haram, riba tetap riba. Ya. Baik. Sekarang kalau kau terdesak, kau terpaksa ambil loan dan ada ribanya 3% ke, 0.5% ke, 1% ke, ambillah dengan tobat pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dikenakan riba ya Allah, sedangkan aku tak setuju ya Allah. Tetap aku minta ampun padamu ya Allah. Jangan kau ampunkan aku, jangan kau dosa kira aku berdosa ya Allah. Jangan kau masukkan aku dalam golongan orang yang melibatkan dalam riba ya Allah. Aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Tetap kena minta ampun. Tak boleh anggap macam sebagai biasa saja. Ya? Tapi sewenang-wenang, rumah dah besar, sengaja nak besarkan lagi. Company, kau tak perlu nak company besar. Orang jual goreng pisang pun boleh survive. Hanya nak besarkan company.
kau ambil loan dan riba kau tak boleh ke tak boleh, bayar juga, ambil juga, siap kau dah melibatkan diri dalam riba. Nak besarkan kereta, dah bolehlah kereta, cukuplah, okeylah, dapat proton pun okeylah. Seboleh nak sehandal-handal tidak kereta dia. Jadi kalau balik kampung bagus ni, dari Johor pergi Kelantan, hari-hari kau pergi Kelantan ke? Allah, semuanya begitu. Semua tu hanya kerana kalau tak ada keperluan, siapkan jawapannya. Ada keperluan, tak ada keperluan, siapkan jawapannya. Kalau ada keperluan, siapkan jawapannya. Dah ada keperluan pun kena siapkan jawapannya. Ini kan pula kalau tak ada keperluan, hati-hati ya. Baik. Jangan wenang-wenang tentang perkara hubungan riba ni ya. Pada malam Mi'raj Nabi nampak orang makan riba tu perutnya besar macam rumah. Sebesar teman. Pada malam Mi'raj Nabi nampak orang makan riba tu berenang-renang dalam kolam darah, mulutnya kolam bara api, orang lempar batu dengan dia. Kepingin? Na'udzubillah. Jangan. Biar hidup kita sederhana. Pasal kita tak qanaah. Kita tak cukup dengan apa yang ada. Kita nak mewah, kita nak hebat. Orang apa ada hebat, kita pun nak hebat. Orang mampu, kita tak mampu. Habis orang semua ambil loan juga apa? Dia punya pasal. Kau jangan. Dia jawab soalan dia, kau jawab soalan kau nanti yaumil akhir. Ingat, kita semua akan kembali pada Allah. Ingat, kita semua ada Rabb Alamin yang mentadbir atas kita. Ingat, kita semua di bawah perintah arahan Allah Ta'ala. Boleh, tak boleh, tak boleh. Baik. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka jaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Nowadays people buat perkaranya kecil tapi dosanya lebih besar daripada perkara besar yang dahulu. Perkara kecil tau. Macam kita tadilah kita bilang, kalau lu nak ngumpat besar, kena kerja besar keliling satu kampung. Sekarang kerjanya kecil tapi lebih besar lagi. Betul tak? Kecil aja, dari ujung jari tik sen. Puas hati, satu dunia dah tahu cerita. Allah. Dengan perkara-perkara besar dia putus asa. Bekas orang sekarang busy tak pergi rumah-rumah orang. Orang pun tak buka pintu sembarangan. Tapi dia beli perkaranya kecil aja. Dengan handphone ni saja. Dia tak rasa dia dah jadi lebih pada makcik kepo. Dia dah jadi makcik kepo, nenek kepo, moyang kepo pun dia dah jadi. Allah, dengan hanya depan fingertip saja. Semuanya begitu. Hujung fingertip saja dia dah jadi gitu. Perkara kecil tapi dosanya lagi besar. Na'udzubillah, semalam kita cakap dekat Taufik ya. Sekarang zaman dulu orang kalau nak bikin maksiat kena buat perkara besar. Kata orang nak jadi laki-laki jahat, kena pergi naik club tau. Kena joget, kena pakai pesen dia, kena apa semua, campur gaul dengan perempuan yang tak baik. Sekarang ada dosa yang lebih besar daripada itu tanpa pergi naik club. Dalam kuliah pun boleh buat. Dia pasangkan laki-laki minat laki-laki. Laki-laki pandang perempuan yang haram dengan pandangan tak sejahtera, memang tak sejahtera. Haram berdosa. Laki-laki pandang laki-laki dengan pandangan yang tak sejahtera, lebih dosa daripada pandang wanita. Nak pandang wanita, dia kena pergi tempat yang ada wanita. Nak pandang laki-laki, kat dalam kuliah pun boleh pandang. Kalau dia pandang dengan pandangan tak sejahtera, dosanya lagi besar daripada pandang wanita. Perkaranya kecil. Tak dia pergi naik kelab pun. Kat kuliah juga. Tapi boleh dosanya lagi besar. Dia hati-hati terhadap perkara yang kecil-kecil, tapi besar. Perkara kecil-kecil, kau pandang, is due to perkara ini. It's due to this, due to that. Kepada kau macam ringan. Actually, it's big di sisi Allah Ta'ala. Besar di sisi Allah Ta'ala. Hati-hati perkara kecil. Itu ada tipu daya syaitan. Hati-hati dalam perkara-perkara kecil. Itu ada tipu daya syaitan. Never mind lah demi maslahat dunia. Never mind lah, never mind. Pada kau itu sekarang, bahkan kau rasa itu bagus pulanya. Hati-hati. Ada perdayaan syaitan di situ. Nabi sudah sebut dia. Hati-hati terhadap perkara-perkara kecil. Kerana di situ ada tipu daya syaitan. Baik. Wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Betul? Isteri kita kena taat pada kita. Isteri kita tak boleh keluar rumah tanpa izin kita. Isteri kita tak boleh masukkan orang tanpa izin kita ke dalam rumah. Orang-orang kita tak suka. Begitu juga dia ada hak terhadap diri kita. Diberi pendidikan. Diberi pengajaran agama, didekatkan kepada Allah Ta'ala, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Itu kena ingat. Dalam makan dan pakaian, beri makan dan pakaian, suasana kasih sayang tu yang meliputi segala-galanya. Termasuk kau sayang isteri kau, jangan sampai dia kecil hati.
Kau sayang isteri kau, jangan sampai dia jadi kurang ajar. Kau sayang isteri kau, jangan sampai dia tak beramal. Kau sayang isteri kau, jangan sampai dia payah dalam kubur. Kau sayang isteri kau, jangan sampai dia tak boleh jawab yaumil mahsyar. Kau sayang isteri kau, jangan sampai dia jatuh sembarang serta mustaqim. Kau sayang isteri kau, biar dia dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan suasana kasih sayang. Nabi kalau cakap kasih sayang, bukan hanya kasih sayang kat dunia. Hello, I love you. Hello, I love you. Bukan itu saja ya. Kasih sayang dari sudut dari dunia sampai ke akhirat, zahir sampai batin, rohani dan jasmani. Semuanya itu mencakupi segala-galanya. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. That's why tak cukup kalau tak ada kasih sayang. Tak cukup hanya kasih makan. Isterinya dia kasih duit cukup, gelang cukup, segala peralatan rumah. Oh, kalau ada tamu datang, isteri dia paling bangga sekali. Rumah orang lain pun tak ada pinggan mangkuk macam rumah dia. Tapi suami tak kasih sayang sama dia. Baik, suami kasih sayang pada yang lain. Suami kasih sayang pada berapa banyak? Ini kita pernah cakap reality ya. Suami kasih sayang pada orang lain. Kalau isteri kedua, ketiga tak apa. Si suami ada kasih sayang. Apalagi kalau suami berikan kasih sayangnya kepada laki-laki lain. Allah, tak gunalah kau kasih makan lain apa semua tu. Na'udzubillah min zalik. Sekarang kita kena cakap perkara begini. Banyak orang dengan isteri macam suami misali. Tetapi sebetulnya kaki tangan dalam perut. Dia tak ada kasih sayang tu namanya. Kita kena sebut macam-macam lah. Benda yang tak menunjukkan kasih sayang pada isteri itu sama itu dosa terhadap isteri kita. Ya. Isteri ya. Dia memang lemah, dia memang di rumah, dia memang tak tahu. Dia memang tak tahu. Allah tahu. Allah tak suka, Allah tak terima, Allah akan tindak. Kau jangan main-main. Isteri kau tu hamba Allah. Isteri kau tu diprihatin oleh Rasulullah. Kau jangan main-main. Isteri kau tu ada nasibnya. Kau jangan main-main. Isteri kau tu ada pembelanya. Kau jangan main-main. Isteri kau tu ada yang pantau bagi pihaknya. Tuhannya sendiri. Maka jangan anggap enteng terhadap hal ehwal isteri kita. Ya. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan lemah lembut terhadap mereka. Kerana sungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Oh, kena fahami. Ini cakap akhir zaman. Only women wives are teman setia. Men are not setia as partner. Jadi orang sekarang jantan nak kahwin jantan, tak ada mana boleh setia. Nabi dah bilang. Kan sekarang ada kan orang sebut, tak apa cinta sama cinta, jantan sama cinta. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Janganlah sampai berselisih sama Allah Ta'ala. Ini semua Nabi cakap tu maksudnya ya. Walaupun Nabi tak ada sebut perkataan LGBT pun sekalipun, tapi mafhumnya, yang hanya boleh setia kepada seorang wanita, hanya suaminya saja, laki-laki. Dan seorang yang boleh setia kepada suami adalah isterinya. Itu dah memang naluri si Allah Ta'ala ciptakan. Tak boleh tidak. Kau tengok singa betina betul garang pun setia dengan laki dia. Tak sembarang. Tak sembarang dia begitu ya. Begitu. Dah memang Allah Ta'ala punya sunatullah, sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kau nak cari partner, jangan kau cari teman selain daripada wanita. Dan wanita dan bergelar isteri. Kalau tak bergelar isteri pun tak setia pada engkau. Kerana kalau dia tak setia pada Allah, tak akan mana dia setia pada engkau. Wanita dan bergelar isteri, Allah akan pasangkan, Allah akan onkan, Allah akan aktifkan kesetiaannya itu. Kalau dia wanita dan dia bergelar isteri. Kalau wanita dan tak bergelar isteri, maka dia partner wanita tapi bukan bergelar isteri, kesetiaan itu tidak ada, tidak di-onkan oleh Allah Ta'ala, tak diaktifkan oleh Allah Ta'ala. Partner hidup bersama tapi bukan wanita, lagi tak ada kesetiaan di situ. Maka jangan kau nak cari sekali orang, I need partner in life. Of course, cari yang real partner. Real partner ialah apa? Women as wife. Only that. Yang orang bilang, I need hidup kesepian, hidup sendirian. You need partner, you cari wife. Women wife. Begitu ya. Na'udzubillah ya. Zaman sekarang zaman jijik ya. Na'udzubillah, betul-betul lah sampai akhir zaman ya. Baik. Kita pandang-pandang cakap Nabi, macam-macam maksud cakap Nabi itu ya. Kita faham itu dan kita faham ini ya. Jadi perkara-perkara kecil mau hati-hati ya. Kalau layani wanita ya. Maksud layani wanita maksudnya apa? Layani isteri. Jangan layan yang lain. Jangan layan yang lain. Layan your office colleague. Lunch together with her. Tak boleh. Jangan layan perempuan lain dalam meeting room gurau-gurau senda. Baru kita sebut lunch together, meeting room together.
Kalau itu saja dah tak boleh, ini kan pula yang lain daripada itu. Ya. Perempuan lain saja dah tak boleh, ini kan pula laki-laki lain. Sekarang kena cakap perkara ini tak boleh tidak. Ya. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu. Dan dilarang melakukan zina. Begitulah juga. Mereka tak boleh masukkan orang lain dalam rumah kamu. Kamu tak boleh masukkan orang lain dalam life kamu dengan mereka. Mereka dilarang oleh zina. Kamu pun dilarang oleh sedemikian begitu. Jadi partner yang setia. Wahai manusia, dengarlah sungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah salat 5 waktu. Berpuasalah bulan Ramadan. Dan tunaikan zakat harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Why Allah Rasulullah tak dahulukan ini? Ketua rukun Islam dahulukan kan? No. Ini semua bermakna yang Nabi cakap tadi semua tu kepada orang dah dirikan rukun Islam. Tetapi kalau kau dirikan rukun Islam, at the same time kau cuaikan isteri, kau makan riba, kau makan hak orang, kau punya sembahyang 5 waktu semua tu tak guna kiranya. Tak ada manfaat. Sekarang dengan kau dah jaga hak isteri, dah jaga hak orang awam, dah jaga hak apa perhubungan semuanya, jaga hak kewangan apa semua, baru dirikan sembahyang, puasa dan zakat ada efeknya. Baru ada kesannya. Kalau tidak, kau buat all di seluruh rukun Islam yang 5, dalam kau ada berhutang orang, dalam kau ada main kayu tiga, kau ada anyanya isteri kau, kau ada menganiaya jiran kau, tak hasil amalanmu. Sekarang dah clearkan, Nabi sebut lagi sekali. Dalam arti kata yang lain, kalau kau dah bikin sembahyang, zakat, puasa juga, tapi kau ada menyakiti orang lain, berapa banyak orang yang zakat, haji dan puasa tapi masuk neraka kerana menyakiti jirannya. Apatah lagi baru jiran sebelah rumah. Ini kan pula isteri yang serumah. Dah clear, then check balik semula zakat dan puasa kita dan sembahyang kita dan haji kita. Baru divalidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sembahyang, haji, puasa Ramadan, ya. Baik. Dan apabila Nabi katakan sembahyang, puasa, zakat, bermakna sembahyang yang capai matlamatnya. Puasa yang capai matlamatnya. Kalau kita sembahyang, zakat, puasa bukan hanya nak zakat, aku dah tunaikan. Bukan setakat nak dapat pahalanya, tapi aku nak dapat kesannya. Aku nak dapat kesannya. Sembahyang punya kesan ialah tertegah daripada fahsyak dan munkar. Haji punya kesan ialah dapat jannah. Ramadan punya kesan ialah dapat junnah. Dapat benteng. Zakat punya kesan dapat suci. Jadi kita nak bukan hanya aku dah tunaikannya, aku bukan hanya nak sahnya, aku nak pahalanya dan aku nak kesannya. Aku nak kesannya. Hadir kuliah bukan setakat hadir kuliah. Nak dapat knowledge. Bukan setakat dapat knowledge. Nak amalkan knowledge. Bukan hanya amalkan knowledge. Nak pahala daripada amalan itu knowledge. Bukan hanya nakkan pahala daripada amalan itu knowledge. Nak jadi insan yang berubah dengan amalkan itu knowledge. Jadi kita nakkan kesannya. Jadi setiap apa yang Nabi buat itu, Nabi sebutkan itu semua tu adalah nakkan kesannya. Daripada puasanya, sembahyangnya, zakat, puasanya bukan hanya zahir saja, tapi dengan kerohaniannya. Baik, ya. Pahalalah Habib Husin galakkan kita baca petang ni. Macam-macam pesanan kita dapat, ya. Macam-macam pesanan kita dapat. Syukur pada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Semua saudara. Kita jangan pandang musuh. Kita pandang saudara. Walau dia macam mana pahaman sekalipun. Walau zahirnya kalau kita tengok dia orang Wahabi sekalipun. Zahirnya dia Islam kan? Ikutlah Islam. Ada orang tanya saya tu kat Mekah. Ustaz, kita tahu kan orang-orang sini pahaman macam mana? Nak tak sembahyang ikut orang sebagai makmum? Kena. Habis ada fulan-fulan, orang-orang tertentulah, orang-orang besar kita. Kalau sebut orang-orang besar tu, ulama besar kita, yang tak ikut. Imam dia habis sembahyang, baru dia masuk dengan grup dia sembahyang. Dia bilang itu pahaman peribadi mereka sendiri. Itu pahaman peribadi mereka sendiri. Kita jangan, kita orang awam, kita ikut yang umum. Kena ikut. Nombor satu, kalau kita tak ikut, dengan kita bilang, akidah dia salah. Engkau sudah hukum orang tentang benda yang kau tak nampak. Akidah tu dalam hati tau. Yang kau nampak zahir. Bang dia macam bang kita tak? Bang dia macam bang kita. Dia ngadap kiblat kita tak? Kaabah kita tak? Ngadap kiblat kita. Dia baca Fatihah kita tak? Baca Fatihah kita. Zahirnya. Dan kau bilang mana boleh akidah? Akidah tu berada dalam hati. Akidah tu benda dalam hati. Dan kau tak boleh judge benda yang dalam hati. Satu lagi, kalau kau sebutkan dia begitu, kau judge dia dengan benda yang kau tak nampak,
Nombor dua ialah kau jadi sama dengan dia. Mereka sudah suka mengkufurkan kita. Kita pergi kubur saja, syirik, sembah kubur. Kita pegang ini saja, kau sembah kubur, kau sembah kubur. Kita sembahyang di situ ada tanah kubur saja, dia bilang kita menyembah kubur. Semua dia sembah gitu. Sedangkan aku sembah Allah, cuma depan aku ada kubur. Aku sembahnya kepada Allah. Jadi mereka suka judge. Mereka suka judge. Jadi apa? Mereka suka judge. Jadi kalau gitu yang pertama sekali kita dah judge mereka atas benda karya yang kita tak nampak akidah. Yang kedua ialah apa? Kita sama dengan mereka. Suka labelkan orang. Dan mereka, sebagaimana mereka labelkan kita, kita pun labelkan mereka. 2 kali 5, 10. Yang ketiga, dengan kita bilang tak nak ikut dia, pasal kita bilang, akidahnya lari begitu. Hati-hati. Bermaksud membawa mafhum bahawasanya kita bilang syahadat mereka batal. Senang cakap kafir lah. Nabi sudah bilang, siapa mengatakan saudaranya kafir, salah satu orang kafir. Tak betul dia kafir, kau kafir. Acong, lu kafir. Memang dia kafir. Tapi kalau satu orang lain kau bilang kafir, dia tak kafir, maka yang bercakap tu kafir. Alhamdulillah. Tapi kalau kau tak cakap, confirm kau tak kafir. Betul tak? Kalau kau cakap, the risk is that if he is not kafir, kau kafir tau. Tapi kalau you tak cakap, acong sekalipun kau tak bilang, acong lu kafir. Terjejas kita tak? Sikit tak jejas kita. Walau dia kafir, walau dia tak kafir, tanpa kau cakap kau tak jejas. So safe lagi kalau dia kita tengok bank dia semua macam kita apa semua. Dengan kita tak cakap, confirm kita tak akan kafir. Dengan kita cakap the risk is that could be jatuh pada diri kita sendiri. Satu lagi, habis kalau betul ustaz, kalau betul macam mana begitu ini, kita bilang kalau betul biar dia berdengik. Apa pasal dia nak jadi imam dekat situ? Apa pasal dia nak pimpin orang? Dia bawakan yai kuih. Mari sini kasih yai. Sini. Tu kasih yai kuih. Dia dah ambilkan yai kuih. Mari sini sayang. Mari sinilah. Kasih yai sini. Jadi apa kita bilang tadi? Biar dia berdengik. Habis kalau sekali betul ustaz, itu yaumil akhir punya bicara. Yang akhir sekali betul orang tak bilang yang kau ikut sebetulnya imam ini akidah dia lari. Yang jawab dia. Sebab dia nak sangat jadi imam. Dia kena bayar pahala kita semua. Daripada dia punya account dia kena kasih. Kita tetap dapat pahala 100,000. Kita tetap dapat pahala 500 kali ganda. Tetapi yang bayar daripada siapa? His account. His account yang kena bayar kita. Biar dia berdengik. Sudah. Kalau kau tak niat imaman dengan dia, kau tak boleh claim daripada dia. Ini biar dia berdengik. Depan tuan haji. Depan. Biar dia berdengik kita bilang. Jadi ikut, jangan tak ikut. Habis kalau kita bilang ada fulan, ada Habib fulan, ada fulan tak ikut. Itu his personal view lah. Kita tak boleh ambil sebagai umum ya. Itu his personal view. Kita orang awam, kita kena safe. Dan penghabisannya lah apa? Menimbulkan fitnah. Orang Muslim datang jauh-jauh tak nak ikut imam Masjidil Haram. Kan timbul fitnah tu namanya. Sudah. Elak daripada fitnah. Tapi akidahnya, kau nampak hati dia? Kau nampak hati dia cakap apa? Kau tak nampak. Itu satu rahmat. Yang kita tak tahu tu satu rahmat. Jadi kita tak ada payah nak bimbang-bimbang. Kita serah kepada Allah Ta'ala hakikat sebenarnya. Baik. Jadi setiap Muslim adalah saudara kamu ya. Ada saudara kamu. Jangan kamu tengking dia, jangan kamu marah dia, jangan kamu herdik dia, jangan kamu pandang dia dengan pandangan sinis, jangan kamu berseuzon dengan dia, jangan kamu umpat dia, jangan kamu aniaya dia, jangan kamu komplain-komplain mengenai dia. Dia saudaramu, ya. Cakap Nabi senang, dia saudaramu. Masuk dalamnya macam-macam. Raikan dia, muliakan dia. Baik. Kamu semua adalah sama. Tidak ada seorang pun lebih mulia daripada lainnya kecuali dalam takwa dan beramal saleh. Betul. Ini ayat mau jaga-jaga. Tidak ada yang mulia kecuali beramal saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang gunakan ayat ini untuk dia tak nak umpamakan orang-orang alim. Dia tak nak umpamakan sayyid-sayyid. Dia tak nak umpamakan orang-orang pemimpin masyarakat. Tak ada takwa tak mulia. Mana kau tahu dia tak ada takwa? Yang takwa confirm mulia. Yang lain diberi kemuliaan bukan dengan ukuran takwa, tapi diberi kemuliaan. Yang takwa confirm mulia. Tak payah banyak cakap lagi. Yang takwa confirm mulia walau kau tak muliakan sekalipun.
Yang lain diberi kemuliaan dari sudut kategori lain. Pasal apa? Dia tua. Pasal apa? Dia cucu Nabi. Pasal apa? Dia pemimpin masyarakat. Berhak dimuliakan? Dimuliakan. Dimuliakan. Yang orang dengan hadis yang begini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah Taala di kalangan kamu orang bertakwa. Maka sayyid tidak mulia, pemimpin masyarakat tidak mulia. Itu tidak, tak boleh. Habis orang bilang hanya yang mulia itu saja. Itu confirm mulia. Dan dapat kemuliaan menerusi takwa. Walau dia tak ada pangkat, walau dia bukan pemimpin masyarakat. Tapi yang ada dapat kemuliaan dari sudut lain, dari kategori lain. Ya. Kenapa Nabi tunjukkan sedemikian? Jadi Nabi tunjukkan sedemikian, Nabi muliakan pemimpin masyarakat yang lain, ketua-ketua kabilah, walau bukan Islam, kalau datang Nabi muliakan. Walau perempuan tawanan perang, tapi dia anak daripada penghulu kabilah yang baik, Nabi lepaskan, hantar balik. Clearkan dia, tak jadi tawanan perang. Begitu. Dan orang-orang salih, orang mulia, Nabi muliakan. Nabi ajar kita suruh muliakan. Orang-orang tua, Nabi muliakan. Jadi jangan kita pukul habis satu ayat ini. Kau baca ayat ini dan kau tengok yang paling faham ayat ni itu Rasulullah, dan apa dibuat oleh Rasulullah itu yang kau buat. Jangan kau nafikan orang ni tak ada mulia, guru ni tak ada mulia, sebab hanya takwa saja mulia. Kau boleh tahu ukur orang takwa punya tak takwa? Kan kau tak boleh ukur. Yang takwa tu confirm mulia. Yang lain diberi kemuliaan daripada bidang-bidang yang lainnya. Ya, baik. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk diperhitungkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Nabi sebutkan lagi, behind all this we are answerable to Allah Ta'ala. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar daripada landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Allah. Nabi punya prihatin terhadap kita, lepas aku tak ada jadi kau macam mana? Kau pegang betul-betul, kau pegang betul-betul, ya. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul akan datang selepasku. Bermakna syariat akulah kau kena pegang sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Ya. Dan tidak akan lahir agama baru. Inilah agama Islam yang diredai oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Ya. Nabi sebutkan, ya. Dan Nabi sebutkan dalam khutbah ini, aku tinggalkan kamu dua perkara, kitabullah dan sunnahku. Dalam hadis lain yang terlebih kuat, Nabi sebut, aku tinggalkan kamu dua perkara, kitabullah dan ahli baitku. Itu tiga Nabi tinggalkan, kitabullah, sunnah Nabi dan ahli bait Nabi. Tiga-tiga digabungkan jadi satu. Iaitu kitabullah Al-Quran, sunnah Nabi lah perilaku Nabi, amalan Nabi. Juru demonstrate bagi kitabullah dan sunnah Rasulullah ialah ahli bait Nabi. Begitu, ya. Dan hadis itu lebih kuat lagi, ya. Itu lebih kuat lagi. Baik. Selagi kita pegang Quran dan hadis, macam mana kena tahu dengan Quran dan hadis? Pasti ada yang tunjukkan, pasti ada yang mengajarkan. Siapa? Jurunya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu Al-Quran dan sunnahku, hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang-orang yang tidak mendengar. Baik, jadi orang yang mendengar sampaikan kepada yang tak mendengar. Yang this one very interesting, the last message. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar direct daripadaku. Betul tau? Kadang-kadang kita terima satu kitab, kuliah kita baca, kita tak faham. Yang bawah lagi faham. Kadang-kadang guru dia mengajar, murid lebih faham pada guru. Itu Allah Ta'ala bukakan. Same kitab. Baca kitab sekian-sekian. Guru menyampaikan, tapi murid punya faham. Itu apabila satu ketika kau pernah hadir kuliah yang disampaikan oleh gurunya, kemudian pada satu ketika kau hadir kuliah yang disampaikan oleh muridnya, kau tengok kupasan muridnya lebih detail daripada kupasan gurunya. Bermakna yang mendengar kemudian lebih memahami daripada yang mendengar direct. Of course gurunya dengar lebih hampir kan daripada yang di atas kan. Muridnya lebih ke bawah kan. Tetapi Nabi dah bilang, tak bermakna yang junior kurang. Sometimes yang junior lebih daripada yang senior. Yang junior lebih daripada yang senior. Betul, Nabi dah cakap begitu. Tengok, banyak tak? Imam Syafi'i punya zaman. Kan zaman dia, jumpa Imam Malik semua. Tetapi semua dalam zaman dia tu semua alim macam dia ke? Tidak. Ada yang lebih alim daripada jiran dia yang hidup sebelah dia, tapi datang after dia. Betul tak? Macam Imam Nawawi dengan orang awam zaman Imam Syafi'i, siapa lebih tinggi? Imam Nawawi. Imam Nawawi come first or come later? Come later.
Imam Nawawi come later, tapi dia lebih alim, lebih tinggi daripada orang awam zaman Imam Syafi'i. Itu satu contoh yang menunjukkan orang terkemudian ada yang Allah Ta'ala pilih, dia punya faham lebih daripada orang terdahulu. Dan ini maksudnya juga Nabi cakap certain things dipaham oleh orang dahulu lain, dipaham oleh sekarang lain. Sebab sekarang dia nampak bendanya. Oh, ini masuk dalam Nabi cakap rupanya. Orang zaman dahulu dia faham dengan apa yang dia nampak. Orang sekarang dia faham dengan apa yang dia experience. Contoh, Nabi bilang, orang Badui kaki ayam bikin bangunan tinggi-tinggi. Orang dulu cakap faham Badui bikin bangunan tinggi-tinggi. Mereka sangka 4-5 tingkat aja lah. Sekarang kita nampak tak? Badui ini bikin bangunan tinggi-tinggi. Apa mafhumnya? Mereka bukan ahli dan mereka bikin. Apa mafhumnya? Mereka termahak. Apa hukumnya? Mereka dah ditipu oleh orang yang membinakan untuk mereka ini. Apa mafhumnya? Tak lama mereka akan collapse, akan jatuh. Sebab mereka tak akan pandai nak kendalikan ini semua. Subhanallah. Nabi cakap zamannya begitu saja. Sekarang kita punya analisa lain. Nabi bilang, orang perempuan akhir zaman berpakaian tapi telanjang. Apa mafhumnya? Setengah zaman ulama bilang pasal ketat. Nampak bentuk badan, macam telanjang. Setengah zaman ulama bilang pakai mini skirt, pakai baju tetapi nampak paha, nampak betis. Setengah zaman ulama bilang pakai baju jarang. Tahun-tahun 50-an, 70-an pun masih ada baju Kasai Maimun tak pakai lining. Kasai Maimun tahu tak? Kain net. Macam Madu 3 punya bini pakai semua tu. Dulu daring tau. Pakai baju kebaya gitu tak pakai lining tau. Lining sikit aja kat dalam. Tangan semua tak ada lining. Na'udzubillah. Sekarang ada pakai gitu lagi? Tak ada kan? Tu pakaian tapi telanjang. Sekarang ada lagi. Mafhumnya. Pakaian macam ginilah. Pakai baju, pakai jubah begini semua. Tapi PL macam orang telanjang. Na'udzubillah. Boleh berjoget atas pentas apa semua. Dengan selendang-selendang juga dipakai. Ustaz mau cakap. Berpakaian tapi telanjang. Tengok support LGBT. Tunjuk angkat spanduk. Akak-akak pakai tudung. LGBT kan kena kegiatan orang telanjang kan. Allah, susah nak cakap ya. Susah nak cakap. Allah. Jadi Nabi cakap zaman Nabi, makin akhir zaman, makin fahamnya lain. Betul, semoga yang dengar kemudian lebih faham daripada yang dengar sekarang ini. Why? Yang dengar sekarang ini, dia nampak kadang-kadang dengan faham dengan imajinasi dia, dengan apa yang dilihat. Tapi orang akhir zaman, dia faham dengan apa yang dia alami sendiri. Allah benar cakap Nabi, benar cakap Nabi, benar cakap Nabi. Ya, baik. Saksikanlah ya Allah bahwasanya aku telah sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Allah persaksikan. Dan kita pun saksikan bahawa Rasulullah dah sampaikan. Dah sampai pada kita pada petang ni. Alhamdulillah. Dan all this, walaupun Habib Husin yang cadangkan tajuk, walaupun saya yang pilih tajuk, tapi di balik all this, Allah mentakdirkan kita nak mendengar nasihat Nabi ni. Pada zaman ini, pada petang ini. Peganglah betul-betul cakap Nabi kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Tepat pukul 6 suku ya, 6.18. Okey, setakat ni 6 pulanya. Apa 16, 16 18 iaitu apa? 4.18. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.